Hello, Assalamualaikum gang. Kembali lagi dengan aku Nomura. Okay gang, jadi pada video kita kali ini, okay, video sebelum ni kita dah buat video gacha apa semua kan. So nanti kita akan buat video gacha lagi. Tapi sekarang ni Nomura tengah nak kumpul pool balik apa semua. Kita kumpul balik, kumpul. Mungkin kita try kumpul dalam 90 pool. Mungkin dalam masa seminggu jugalah untuk Nomura kumpul. Sebab banyak lagi benda Nomura tak buat yang boleh mendapatkan kita diamond, dapatkan kita pool lah kan. So Nomura akan simpan, tengok dulu mungkin dalam 90 pool, 80 pool, 70 pool, kita tengok macam mana baru sedap sikit kita nak buat gacha session kan. So tanpa melengahkan masa lagi, Nomura ada benda sikit sebab EV ada komen. Cuba tengok dekat belah kiri bawah ada bulat kecil macam mana komen tu, Nomura lupa. Lepas tu Nomura dah jumpa dah EV, Nomura dah jumpa dah, tekan dekat Pavilion of the Promise. So dekat sini yang EV cakap tu kan, Nomura pernah tekan benda ni dulu tapi Nomura lupa. So, lepas tu dah tak ingat dah nak cari balik dekat mana. So ni lah yang EV cakap tu kalau dekat dalam Battlefield ke apa, dia macam mana dia kalau semua karakter dah mati dia pun akan mati juga kan. So Nomura akan gacha yang ni dululah kita gacha ni dulu. Tak boleh skip bukan benda ni boleh skip boleh je. Okay, jap santai. Oh tapi dia kalau nak guarantee dia ni EV dia 1200 so kena setiap hari lah tekan benda ni kan. No, kira tu yang Nomura pelik tau. Bila tengok balik macam, ni ke yang EV cakap tu kan. So betul lah yang ni lah kot kan EV kan, yang EV cakap tu kan. So Nomura dah jumpa dah benda ni sebab Nomura dah pernah tekan dah dulu. Tapi bila nak cari balik, nak tekan balik dah lupa. Sebab dia macam apa, dia kan dekat Kingdom Affair ni kan, dia macam tersorok sikit bagi Nomura. So Nomura tak perasan. So Nomura akan ambil yang Cream Ferret Cookie dulu. Nomura ambil ni dulu. Lepas tu nanti tengoklah Nomura ambil Snapdragon ke, Nomura ambil Icicle Yeti ke. Tengok yang mana, tengok dulu yang mana kan. Tapi Nomura akan ambil yang cream tadi tu lah, yang cream warna putih tadi kan. Nomura akan ambil tu dulu. Lepas tu untuk kita punya progress cookie, Alhamdulillah okey. Untuk Mystic Flower tu Nomura tak upgrade lagi. Nomura biar dulu. Saja biar dulu. Boleh je upgrade tapi biar dulu santai-santai dulu kan. Sebab kita pun tak pakai lagi Mystic Flower tu kan. So kita relax dulu. Untuk Stormbreaker kita Solo Stone dah 15. Sikit lagi Nomura nak dapat Stormbreaker. Lagi 5 banyak agak 5 tapi boleh lah, at least Stormbreaker dah dekat. Yang paling jauh lagi Wind Archer paling jauh lah, 4 lah. So far so good bagi Nomura, okey je, tak ada masalah. Yang lain tak ada apa sangat sebab kita target kita sekarang untuk dapatkan yang legendary, yang macam Pitaya Dragon Cookie ke. Lepas tu untuk mendapatkan yang beast ni lah kan. So tak ada apa dah. Lepas tu progress kita macam biasa, Shadow Milk Cookie apa semua kan. So nanti kita try dapatkan, kita tengok dulu macam mana, kita cuba dapatkan. So sekarang progress story Nomura pun so far so good, not bad. Semuanya berjalan dalam keadaan yang baik lah. So kira okey lah kan. So untuk bahagian story, Nomura dah sampai yang dark punya. Dekat dark punya, yang Crispia punya, Nomura dah sampai chapter 10. Untuk bahagian story, yang main story dia, Nomura masih biar dulu dekat chapter 17. Nomura tak habiskan saja, biar dulu apa semua kan. Kita bagi grinding kita punya cookie punya power apa semua, biar kasih kuat sikit baru kita sambung apa semua. So Nomura saja je buat yang dark dulu. Sebab bila buat yang dark ni dia senang sikit. Sebab bila level yang macam chapter 6, chapter 7 kan, semua kan enemy punya power kan dia tak tinggi sangat. So Nomura lagi senang nak farming diamond apa semua. So Nomura nak farming pool pun sedap lah kan. So dekat salah tekan. Dekat bahagian master pun ada juga. Nomura baru main sikit tadi. So dah 6 bintang untuk chapter pertama. Sebab kat sini nak dapat pool lagi sedap sebab dia bagi 3000 diamond kalau kita settlekan dekat ni. Kalau korang boleh nampak kat bawah ni, kita boleh dapat 3000 diamond. Bukan diamond sih, crystal sih. Nomura boleh dapat dekat bintang 13. So lepas Nomura dah apa semua tu, nanti habiskan dulu 39 bintang, barulah Nomura masuk dekat Dragon Hill pula ke apa Pilgrim Pad ke apa kan. Tengok macam mana, kita tengok dulu progress kita apa semua macam mana, okey ke tak okey kan. So yang penting kita nak kumpul pool dulu. Mungkin dalam seminggu juga korang kena bagi Nomura. Mungkin minggu depan hari Khamis atau hari Rabu kita akan buat balik video kita gacha cookie lah sebab bagi kita kumpul pool banyak-banyak lu apa semua, kita bagi gemuk sikit punya kita punya kristal kan. So baru sedap sikit kita nak gacha kan. So tak ada apa dah kot. Rasanya video hari ni je. Sebab kita cakap sikit-sikit macam biasa kan. Sebab Nomura sana tengah fikir idea lagi untuk konten kita. So untuk bahagian yang farming biscuit apa semua tu, sabar je. Damn. So thank you so much kepada Habo. Siapa lagi? Harit lah. Yang Harit. Terima kasih juga kepada yang ada macam Haikal ke apa nama, yang ada yang lupa pula, yang dia punya gambar warna oren-oren tu. Lepas tu thank you so much kepada yang dah subscribe apa semua. So kalau ada apa-apa korang nak komen, korang boleh komen kat bawah. Thank you so much yang dah add friend apa semua kan.
kan. So Nomura dah terima dah friend request korang. Thank you so much. So rasanya itulah nak record video Genshin ni, cuma tak tahu nak record video apa. So jumpa korang pada next video dan bye bye. Assalamualaikum. Gerak dulu Papa Roger. Peace yo. See ya.